rakyat Malaysia, khususnya yang bukan Melayu, kaum Cina dan kaum India ni patut tidak diperbodohkan lagi ataupun ditunggang oleh ahli-ahli politik, okey, dengan propaganda-propaganda yang jahat. Contoh seperti, kalau PAS berkuasa, kuil akan dioborkan, orang bukan Melayu terpaksa akan dijadikan Islam dan sebagainya. Saya tengok okey je kuil dekat sana. Zaman mereka dekat Kelantan Terengganu okey dekat kuil? Kelantan Terengganu okey je, tak ada masalah pun. Tak ada pun saya tengok yang bukan Melayu dipaksa untuk masuk Islam, tak ada pun. Terulah senyang Batan Tenala. Terulah bayangkan grand dah pun daripada Kedah lah yang seri, Terengganu seri. Kelantan lah கூட திருவிழாலாம் இருக்கு. இதெல்லாம் propaganda lah then. betul, Terengganu வந்து திருவிழா மட்டும் இல்ல, ரதமே இருக்கு. ஆமா, ரத ஊர்வலமே இருக்கு. You know, so things like that. Okay. I give you example lah. So then for the past 2 months, saya di Jeram Padang. Okay. Saya turun banyak, ini turunlah season. So saya pun turun lah. Banyak kuil yang menjemput untuk menghadiri perayaan tahunan mereka kan. Saya turun. Tak ada satu kuil pun saya nampak batang hidung adun kawasan. Adun kawasan daripada Barisan Nasional. Betul. Tak ada satu kuil pun saya nampak batang hidung adun daripada Barisan Nasional. Okey, sebabnya, okey, saya rasa itulah sebabnya. Sebabnya kalau dia datang kuil kan biasa dia letak bunga malai, dia letak yang kain. Dia tak boleh nak terima tu. So satu kuil pun tak nampak dia. Undi orang India nak, tapi bila perayaan kuil semua you tak boleh datang. Buat apa nak jadi adun macam tu? Itu bukan proses keagamaan, itu cuma menghormati VIP yang datang. Exactly. Kalau borang letak bunga malai, bunga malai ini bukan satu upacara. Dia adalah satu penghormatan yang diberi. Ya, betul. Tapi kalau itu pun, kalau you terima, you rasa you akan hilang undi orang Melayu. Susahlah. Tapi then masa PRU nak terhege-hege datang, jumpa balik orang India minta undi.